Ini bab hadis tentang menjadikan langit-langit dan bumi dan lain-lain makhluk. Dan ia takhliq itu adalah perbuatan Rabb dan perintahnya. Rabb dengan sifat-sifatnya, fi'ilnya, amarnya dan kalamnya adalah khaliq, yang menciptakan, ghairu makhluk, tidak makhluk. Wa ma kana bi fi'lihi wa amrihi wa takhliqihi wa takwinihi, dan apa-apa yang berlaku kerana ataupun daripada perbuatannya, perintahnya dan perbuatan menjadikan dan penciptaannya, fahuwa makhluk, fahuwa maf'ulun, maka itu yang dilakukan dan makhluk dan yang diciptakan. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, pernah aku bermalam di rumah Maimunah pada suatu malam. Ketika itu Nabi SAW berada di rumahnya untuk aku melihat bagaimana sembahyang Rasulullah SAW pada waktu malam. Baginda SAW berbicara seketika dengan ahlinya, kemudian tidur. Apabila tiba 1/3 akhir malam ataupun separuh malam, Nabi SAW duduk lalu melihat ke langit dan membaca, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat li ulil albab, hingga kepada firman-Nya li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan silih berganti siang dan malam adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikiran. Kemudian Nabi SAW bangun, lalu berwudu dan memberus gigi, kemudian bersembahyang 11 rakaat. Kemudian Bilal melaungkan azan subuh. Nabi SAW pun bersembahyang 2 rakaat, kemudian baru keluar untuk menjadi imam kepada orang bersembahyang subuh. Bab firman-Nya, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin, telah pun tetap keputusan kami, telah pun berlalu terlebih dahulu ketetapan kami ataupun keputusan kami untuk hamba-hamba kami al-mursalin, yang diutuskan, innahum lahumul mansurun, bahawa sesungguhnya mereka akan benar-benar diberi pertolongan. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentera kami, mereka itulah yang akan menang. Tapi dia sekat itulah. Jadi kalimatuna li ibadina al-mursalin itu gapo? Ayat seterusnya lah. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah telah menyempurnakan kejadian makhluk, kataba indahu, dia menuliskan, dia telah pun menulis di sisinya, di atas arasnya, inna rahmati, yaitu rahmatku mendahului ataupun mengatasi, melebihi kemurkaanku. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah SAW menceritakan kepada kami, dan baginda adalah orang yang benar dan dibenarkan, sesungguhnya kejadian seseorang daripada kamu dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari atau syak perawi 40 malam. Kemudian ia menjadi daman alaqah, segumpal seketul darah. Kemudian ia menjadi segumpal daging, mislahu tu selama tu juga, yani 40 hari ataupun 40 malam juga. Kemudian menjadi segumpal daging selama itu juga. Kemudian Allah mengutuskan kepadanya malaikat, fayu'dhanu, dan dibenarkan kepada malaikat menulis 4 perkara.
Maka malaikat menulis rezekinya, amalannya dan ajalnya, celaka atau bahagianya. Kemudian ditiupkan padanya roh. Sesungguhnya seseorang daripada kamu benar-benar melakukan amalan ahli syurga, sehingga tidak ada lagi jarak di antaranya dengan syurga kecuali satu hasta. Tetapi ketetapan yang telah mendahuluinya berlaku. Pada ketika itu dia melakukan amalan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Dan sesungguhnya seseorang daripada kamu benar-benar melakukan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada jarak di antaranya dengan neraka kecuali sehasta sahaja. Tetapi suratan ataupun takdir yang telah mendahuluinya berlaku, maka dia melakukan amalan ahli syurga. Dengan sebab itu masuklah dia ke dalam surga. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW bersabda, berkata, wahai Jibril, apakah yang menghalang untuk menziarahi kami, untuk datang kepada kami lebih daripada hak biasa, lebih daripada kebiasaan? Fanazalat, maka turun ayat ini, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Dan kami tidak turun, maknanya Allah suruh Jibril kata, kami tidak turun melainkan dengan perintah Tuhanmu. Lahu ma baina aidina wa ma khalfana. Dia maha mengetahui tentang apa yang ada di hadapan kita, yakni tentang urusan akhirat kita. Wa ma khalfana, dan apa yang ada di belakang kita, yakni yang akan ditinggalkan oleh kita, yaitu urusan dunia. Wa ma baina dzalika, dan apa yang terletak di antara dua tempat itu, yaitu di alam barzakh, antara dunia dan akhirat, Tuhan tahu belakang. Wa ma kana rabbuka nasiya. Tuhanmu sama sekali tidak lupa. Qala hadza kana al-jawab, ataupun hadzal jawab, jawapan ini adalah untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani kata perawi, yani Ibnu Abbas itu, jawapan ini, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, itu jawapan untuk Muhammad. Yani Allah suruh Jibril itu jawab gitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, pernah aku berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu bendang dekat Madinah, di satu bendang di Madinah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertongkat dengan pelepah tamar. Dia pun, baginda pun lalu dekat satu kumpulan orang-orang Yahudi. Maka berkatalah sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain, tanyalah dia, kamu tanyalah dia tentang ruh. Sementara sebahagian yang lain pula berkata, jangan kamu tanya dia. Tetapi akhirnya mereka bertanya juga Nabi SAW tentang ruh. Nabi SAW pun bangun dengan bertongkat di atas asib itu, di atas pelepah tamar itu. Aku ketika itu berada di belakangnya. Fazanantu, aku percaya, aku yakin bahawa Nabi SAW sedang diberikan wahyu. Selepas itu Nabi SAW pun membaca ayat ini, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Dan mereka akan bertanya engkau tentang ruh, katakan ruh itu min amri rabbi, adalah daripada urusan Tuhanku, adalah sebahagian daripada urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu yang diberikan kepadamu hanyalah sedikit. Pada ketika itu berkatalah sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain, yakni orang Yahudi, qad qulna lakum, sudah pun kami kata kepada kamu, jangan tanya dia. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menjamin untuk orang yang keluar berjihad di jalannya dalam keadaan tidak ada yang mengeluarkannya, yakni daripada rumahnya,
selain daripada untuk berjihad di jalan Allah dan untuk membenarkan kalimatnya, untuk membenarkan kalimatnya, kalimat Allah. Allah jamin untuk memasukkannya ke dalam syurga atau mengembalikannya ke tempat tinggalnya, di mana dia keluar daripada tempat tinggalnya itu, di samping pahala ataupun ghanimah yang diperolehinya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Musa, beliau berkata, ada seorang lelaki pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, orang berperang kerana semangat dan berperang kerana berani dan berperang untuk menunjuk-nunjuk, siapakah di antara orang-orang itu berada di jalan Allah? Nabi SAW menjawab, orang yang berperang supaya kalimatullah hiyal ulia, ajaran Allah menjadi tinggi, itulah orang yang berjuang fi sabilillah. Bab qaulillahi ta'ala, ini bab firman Allah, innama amruna li syai'in, perintah kami kepada sesuatu. Ada innama qauluna li syai'in dalam nuskah yang lain begitu. Perintah kami kepada sesuatu. Riwayat daripada Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, satu golongan daripada umatku akan terus mengatasi orang-orang lain, sehinggalah datang kepada mereka perintah Allah ataupun ketetapan Allah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Muawiyah, beliau berkata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, akan terus ada satu golongan daripada umatku yang tegak ataupun tetap menegakkan perintah Allah ataupun tegak bi amrillah, dengan keputusan ketetapan Allah. Ma yadurruhum man kadzdzabahum, tidak akan menjejaskan mereka orang yang mendustakan mereka, tidak juga orang yang menentang mereka, hatta ya'tiya amrullah, hinggalah datang keputusan Allah, wahum ala dzalik, dalam keadaan mereka tetap begitu. Malik bin Khamir berkata, saya telah mendengar Mu'adz berkata, wahum, mereka itu, yakni satu kumpulan daripada umatku, berada di Syam. Maka Muawiyah berkata, ini Malik bin Khamir mendakwa bahawa dia mendengar Mu'adz berkata, mereka itu berada di Syam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, pernah Nabi SAW berdiri di hadapan Musailamah bersama-sama sahabat-sahabatnya. Maka baginda bersabda, kalau engkau minta ini cebisan batang kayu ini, cebisan kayu ini pun aku tidak akan berikannya kepadamu, dan engkau tidak akan melebihi ketetapan Allah, engkau tidak akan melepasi ketetapan Allah tentangmu, dan kalau engkau berpaling, Allah pasti akan membinasakanmu. Riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, ketika aku sedang berjalan-jalan bersama dengan Nabi SAW di salah satu ladang ataupun kawasan yang ditinggalkan di Madinah, Nabi SAW bertungkat dengan pelepah tamar. Tiba-tiba kami lalu dekat satu kumpulan orang-orang Yahudi, maka berkatalah sebahagian daripada mereka kepada sebahagian yang lain, tanyalah dia tentang ruh. Tetapi sebahagian daripada mereka berkata, jangan tanya dia, nanti dia akan bawakan sesuatu yang kamu tidak senang. Walau bagaimanapun, sebahagian mereka berkata, kita tetap akan bertanya dia. Maka bangunlah seorang lelaki daripada mereka, lalu bertanya, wahai Abul Qasim, apa itu ruh?